قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Dah masuk Isyak azan lah. Belum. Teruskan. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari ini kita sambung hadis yang ke bab 37, betul Bab 37. Kan? Bab soal Jibril. Bab soal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu suali Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil iman wal islam wal ihsan wa ilmi sa'ah. Bab soalannya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam dan ihsan, wa ilmi sa'ah, dan juga ilmu berkenaan dengan hari kiamat. As-sa'ah maksudnya ialah hari kiamat. Dalam bab ni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah nak jelaskan bahawa iman itu bila disebut iman dan Islam, bila disebut Islam dengan iman dalam satu tempat, maka Islam tu merujuk kepada amalan yang zahir, mengucap, solat, zakat, puasa, haji. Dan iman pula maksudnya ialah masalah batin, iaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis nak jelaskan bahawa Islam, barakallahu fik, Islam ni dia ada Islam yang am, ada Islam yang khas, dan ada Islam yang lebih akhas, khusus, lebih khusus. Islam yang am tu apa dia? Kalau kita tanya, iman tu agama Islam tak? Beriman kepada Allah tu agama Islam tak? Ihsan tu agama Islam tak? Kan? Sebab Jibril nanti dia kata, Jibril datang untuk mengajar kamu agama kamu. Agama kita agama apa? Agama Islam. Betul tak? Dalam Islam ada Islam tak? Apa pula tu Ustaz? Dalam Islam ada Islam tak? Ada. Dalam Islam, agama Islam yang luas tu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi Islam yang luas tu Islam yang am. Islam yang am ialah Islam yang khusus. Kita azan dulu lah. Kita azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Barakallahu fiik. La ilaha illallah, Allahumma salli ala wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah billahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini kita nak, ini yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah cuba nak jelaskan kepada kita. Dan Islam yang am ini juga ialah iman. Ini juga adalah iman. Mari kita tengok apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dia kata apa? Wa bayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihi salam telah datang untuk mengajarkan kepada kamu agama. Nampak tak? Agama kita agama apa? Agama Islam. Tapi dalam agama Islam tu ada lagi Islam, iman dan ihsan. Ada kita kata ada Islam am. Am tu semua Nabi. Kemudian ada Islam yang khas yang Nabi Muhammad SAW bawa. Kemudian dalam tu luas. Dan ada lagi Islam yang lebih khusus, iaitu rukun Islam yang 5 dan juga amalan zahir. Kan? Dan apa yang Nabi jelaskan kepada Abdul Qais, iaitu Abdul Qais datang, satu kabilah yang datang daripada Bahrain, nama dia Bani Abdul Qais. Hadis yang panjang. Dalam hadis itu, dalam hadis Sahih Muslim lebih jelas. Hadis Abdul Qais datang jumpa Nabi SAW pada bulan Rajab, bulan kita sekarang lah. Kenapa dia datang bulan Rajab? Sebab masa tu orang musyrikin semua tak merompak. So orang musyrikin sangat mengagungkan bulan Rajab. Wa Rajabu Mudhar. Sebab itulah bulan Rajab dipanggil Rajabu Mudhar. Kenapa Rajab Mudhar? Sebab orang Arab Mudhar ni yang paling ganas sekali, yang paling kasar sekali, ialah orang Arab Mudhar. Orang Arab Mudhar ni yang banyak ada di padang pasir ketika itu, yang banyak merompak kabilah-kabilah lain. Sebab tu Nabi kata apa? Wa ja'alal
al-ghilzatu wasyiddatu fil faddanina min mudar. Kata Nabi SAW. Jadi jadikan hati yang keras itu dan perangai yang kasar itu ada pada pengembala-pengembala unta di kalangan puak Mudar. Jadi Mudar ni memang brutal lah. Ganas lah. Okay. Geng-geng kampung Kerinci ke apa? Mana paling ganas sekali KL mana? Yang paling ganas mana? Ha? Apa dia? Kerinci lah. Paling ganas sekali. Oh, tak dengar. Yang segambut tak brutal. Ha. Yang segambut brutal Apple seorang lah. Ha. Ini paling ganas lah. Jadi Abdul Qayyim datang hanya pada bulan Rejab, datang jumpa Nabi SAW. Lepas tu Nabi puji dia, apa sepanjanglah hadis tu. Kemudian dia kata, ya Rasulullah alimni. Alimna ya Rasulullah. Alimna min amriddin. Ajarkan kami agama. Dia berkata, anhaakum amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Aku bintangkan kau 4 benda dan aku larang kau 4 benda. Amurukum bil iman. An tu'minu billah wahdahu la syarikalah. Kau beriman kepada Allah wahdahu la syarikalah. Lepas tu dia kata, hal tadri mal imanu billah? Dia kata, adakah kamu tahu beriman kepada Allah Ta'ala tu apa? Beriman kepada Allah itu ialah mengucap solat, zakat, puasa. Lepas tu bagi 1/5 daripada harta rampasan perang. Nampak tak? Nabi tafsirkan iman dengan solat, zakat, puasa, bagi 1/5 daripada harta rampasan perang. Jadi sama tak dengan apa yang kita bincang sekarang ni? Ya. Lepas tu kita kata barakallahu fikum. Jangan pisah-pisahkan masalah ni. Betul, ahli sunnah sepakat dalam masalah ni, iaitu mengatakan bahawa amal rukun Islam tu ialah iman, iman tu ialah rukun Islam. Islam tu ialah iman, iman tu adalah Islam. Lepas tu kita tengok dalam Sahih Bukhari. Dia bawa ke hadis Jibril dalam kitabul iman. Sebab nak kata masalah Islam dan iman tu ialah masalah iman. Jangan pisah-pisahkan. Jadi makin kuat iman kita, makin kuat salat kita. Makin kuat tauhid kita, makin kuat kita jaga kita punya amalan soleh. Betul lah ahli sunnah ialah orang yang paling kuat jaga amalan soleh. Ahli sunnah tu jaga saf pertama salat. Orang sunnah tu yang paling berebut nak baca Quran. Ahli sunnah tu yang paling qiyamul lail. Orang sunnah tu yang paling baik dengan keluarga dia. Ahli sunnah tu ialah paling bagus muamalah dalam perniagaan dia. Ahli sunnah tu paling bagus dalam muamalah dia dengan masyarakat dia. Sebab orang yang pisah-pisahkan, oh ini masalah iman. Ini iman dia, tauhid dia bagus share. Tapi perangai dia teruk. Apa benda ni? Ini tak betul. Nanti ni Masya Allah, masalah tauhid bagus, tapi perangai buruk. Betul ke sahih ke tu? Tak betul. Mungkin kita boleh kata ilmu tauhid dia bagus, tapi tauhid dia tak bagus. Mungkin dia boleh dapat CGPA 3.9 dalam kuliah Usuluddin dan Aqidah. Tapi dia perangai dia buruk. Betul dia kata kafa bil isyani jahila, kata ulama salaf. Cukuplah dengan satu penderhakaan itu satu kejahilan. Kafa bil khasyati ilma, dan cukuplah dengan khasyah kepada Allah itu satu ilmu. Jadi yang kita nak, bukan kita nak perbincangan masalah hanya bersifat teori untuk membantah ahli bid'ah saja. Iman itu qaul wal amal, untuk bantah ahli bid'ah, tak. Yang kita nakkan ialah supaya bila kita tahu al-iman qaulun wa amal wa i'tiqad, dia menghasilkan amal. Itu yang kita nak. Itu kemuncak daripada ilmu. Itu kemuncak daripada ilmu, Syekh. Kalau kita mengaji tinggi-tinggi, nangis kerana Allah Ta'ala pun tak ada, macam mana? Tak ada khasyah. Tak ada rasa gerun. Kan? Dengan muzik tak ada rasa apa. Relax je. Tengok perempuan yang tak berhijab, dia tak rasa. Tengok kemunafikan, kesyirikan, tidak ada ghirah, tidak ada rasa marah. Itu ada masalah pada imannya. Barakallahu fikum. Kita bacalah hadisnya. Dan kata Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Barakallahu fik. Naam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musaddad bin Musarhad bin Mugharbal. Nama dia pelik sikit. Haddatsana Musaddad bin Musarhad. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim. Qala akhbarana Abu Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ata
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sanad ni bagus ya. Sanad ni ada haddatsana, ada akhbarana, ada an. Ada bentuk-bentuk penyampaian hadis. An Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nas فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله ja'ala dhalika kullahu minal iman. Panjang hadis ni, tapi kita tak dihuraikan panjang-panjang sangat. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah dari kitab Al-Imanul Kabir dihuraikan hadis ni dalam 2 jilid ataupun 1 jilid lah. Kitab besar 1 jilid. Musaddad menyampaikan kepada kami, katanya Ismail bin Ibrahim menyampaikan kepada kami bahawa Abu Hayyan At-Taimi mengkhabarkan kepada kami daripada Abu Zur'ah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya suatu hari Nabi SAW muncul di hadapan orang ramai. Tiba-tiba datang seorang lelaki kepada baginda, lalu dia bertanya, apakah itu iman? Lihat ada riwayat Bukhari ni dia start dengan iman. Kan? Dan riwayat Muslim yang kita biasa dengar dalam Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawiyah dia start dengan Al-Islam. Jadi ini khilaf dalam masalah periwayatan. Jadi mana satu yang betul? Islam ke iman? Mana yang satu? Mana yang satu yang betul? Start dengan iman ke Islam dulu? Naam. Sebahagian ulama dia merajihkan Islam dulu. Merajihkan Islam. Islam, iman, ihsan. Okey. Naam. Adapun takdim iman dengan Islam, mendepankan Islam dengan iman tu tak ada masalah. Okey. Tidak ada masalah. Kalau disebut dengan iman dulu pun tak ada masalah, sebut Islam dulu pun tak ada masalah. Itu dalil bahawa kalau kita nak sebut Islam dulu pun boleh, nak sebut iman dulu pun boleh. Tetapi kenapa orang sebut Islam dulu biasanya? Satu, kebanyakan riwayat sebut Islam dulu. Yang kedua, sebab Islam, iman, seorang tu masuk Islam dengan mengucap dulu asyhadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay, baik. Suatu hari Nabi SAW muncul di hadapan orang ramai. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berkata, apakah itu iman? Nabi SAW menjawab, iman itu ialah kamu percaya kepada Allah, pada malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, iaitu hari akhirat, Rasulnya, dan beriman dengan pertemuan dengannya, Rasulnya, dan kabri kebangkitan, hari akhirat. Jibril bertanya lagi, apa itu Islam? Nabi menjawab, Islam itu ialah kamu menyembah Allah dan tidak persekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jibril bertanya pula lagi, apakah itu ihsan? Nabi SAW menjawab, ihsan itu ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Jibril bertanya lagi, bilakah berlakunya hari kiamat? Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya itu tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Namun aku akan khabarkan kepada kamu tanda-tandanya. Dari bahawa hari kiamat ada tanda-tandanya. Itu apabila hamba wanita itu melahirkan tuannya. Iaitu dia, tuan dia ni hamba tu kemudian tuan dia menidurinya, berjimat dengannya halal, lalu dia lahirkan anak. Itu anak tu anak tuannya. Itu tafsiran kebanyakan ulama salaf. Adapun ulama khalaf, banyaknya dia terjemahkan dengan anak yang derhaka.
Naam. Dan penggembala unta. Kat sini kita penggembala unta. Dan setengah riwayat lain kita penggembala kambing. Ri'a asy-syak. Syak tu jamak pada syatun. Jadi penggembala unta yang hitam itu saling bersaing untuk membina bangunan-bangunan tinggi. Untuk akhir zaman orang semua berebut nak buat bangunan tinggi. Baik. Pengetahuan tentang kiamat ini termasuk dalam 5 perkara yang diketahui oleh Allah. Seperti dalam firman Allah, innallaha ilmu sa'ah. Iaitu ada 5 perkara yang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Wa ya'lamul ghaib. Wa ya'lamu ma fil arham. Apa yang dalam rahim, kat mana hujan turun. Lagi? Apa dia? Bila hari kiamat. Lagi? Madza taksibu ghada, apa yang kamu akan lakukan besok. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bumi mana yang kamu semua akan meninggal. Kamu tak tahu kat mana. Jadi hujan, bayi lelaki atau perempuan, hari kiamat, apa yang kamu akan lakukan esok. Yang kelima, kamu akan mati kat mana. Okey? Itu 5 perkara yang hanya Allah Ta'ala ketahui. Naam. Dan kemudian lelaki itu pergi. Sejurus kemudian Nabi SAW bersabda, panggil kembali lelaki itu, namun mereka tidak dapat mengesannya sama sekali. Maka Nabi menjawab, itulah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Abu Abdullah Al-Imam Al-Bukhari berkata, Nabi SAW menjadikan semua perkara tersebut sebagai sebahagian daripada iman. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak, point dia. Imam Bukhari nak kata bahawa semua amalan-amalan tu juga adalah iman. Jadi termasuk dalamnya iman dengan lisan, seperti mengucap syahadah, seperti iman dengan hati, seperti rukun iman yang 6, dan ihsan, dan juga perbuatan anggota badan, iaitu solat, zakat, puasa, haji. Nah. Okey. Kita tak huraikanlah hadis Jibril. Nak huraikan hadis Jibril panjang-panjang, kita dah huraikan dalam Arba'in Nawawiyah dulu. Okay? Kalau kita huraikan hadis ni panjang lebar, mungkin dah akan ambil masa sebulan pun tak habis. Nak huraikan masalah iman kepada Allah, beriman hari akhirat, beriman kepada hari kiamat, ila akhiri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Ibrahim bin Hamzah qala haddathana Ibrahim bin Sa'ad an Salih an Shihab an Ubaidillah bin Abdullah anna Abdullah bin Abbas akhbarahu qala akhbarani Abu Sufyan bin Harb anna Hiraqal. Dia boleh baca anna Hiraqla ataupun anna Hiraqal. Qala lahu sa'altuka hal yaziduna am yanqusun faza'amat annahum yazidun wa kadzalika al-imanu hatta yatimma wa sa'altuka hal yartaddu ahadun saqtatan li dinihi ba'da an yadkhula fihi faza'amta an la wa kadzalika al-iman hina tukhalitu bashashatuhu al-quluba la yaskhatuhu ahadun. Ibrahim bin Hamzah menyampaikan kepada kami, katanya Ibrahim bin Sa'ad menyampaikan kepada kami daripada Salih. Salih ni siapa? Ustaz. Ada tak? Dekat Muzandah. Salih bin Kaisan. Ahsan. Salih bin Kaisan. Naam. Daripada Ibn Shihab, itu Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini cucu anak saudara, cucu saudara Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah beradik daripada Utbah. Yang ini cucu ni lah. Bahawa Abdullah bin Abbas ma'ruf mengkhabarkan kepadanya, katanya Abu Sufyan bin Harb. Siapa Abu Sufyan bin Harb? Siapa Abu Sufyan bin Harb? Siapa dia? Dia asalnya kafir. Pemimpin kaum musyrikin Makkah. Kemudian masuk Islam masa pembukaan kota Makkah. Yang Nabi kata siapa masuk rumah Abu Sufyan fahuwa amin, maka dia akan aman.
Mengkhabarkan kepadaku bahawa Hercules. Bukan Arnold Schwarzenegger tu bukan Hercules Arnold Schwarzenegger ni. Ini Hercules, Raja Herakl, raja kerajaan Byzantine Timur pada zaman Nabi SAW. Kerajaan Rom Timur dipanggil Byzantine. Dalam hadis yang kita pernah baca sebelum ni, awal-awal hadis, dalam hadis kitab Badul Wahyi, iaitu Abu Sufyan ditanya oleh Raja Herakl. Kan macam-macam soalan yang banyak tu, tuan-tuan boleh rujuk sedikit baliklah. Iaitu, aku bertanya kepadamu, Herakl tanya kepada Abu Sufyan, adakah bilangan umat Islam itu bertambah atau berkurang? Engkau mengatakan bahawa mereka semakin bertambah. Dengar ni, begitulah keadaan iman, kata Ibn Abbas. Begitulah keadaan iman seseorang hingga ia sempurna, bertambah. Iman boleh bertambah. Aku bertanya kepada engkau, adakah siapa yang murtad kerana bencikan agamanya setelah masukinya? Maka adakah yang murtad setelah masuk Islam? Engkau menjawab, tidak ada. Demikianlah iman apabila kemanisannya, cahayanya, basyashah itu maksudnya cahaya dia telah meresapi ke dalam hati manusia, maka tiada siapa pun yang akan membencinya. Apa poin daripada Imam Bukhari bawa riwayat ni? Nak cerita pasal iman tu bertambah. Itu dia, bertambah. Baik. Pengajaran dia banyak. Pengajaran lain ialah apa dia? Abu Sufyan masa tu dia masih lagi kafir, tapi dia bercakap jujur. Yang kedua, yang seterusnya ialah Abu Sufyan masuk Islam. Ini jangan kita putus asa selagi mana dia belum wafat. Jangan putus asa hidayah baginya selagi mana dia belum wafat. Keadaan kita membenci perbuatan dia itu tak ada masalah. Macam Umar Al-Khattab, masa Abu Sufyan on the way datang daripada Mekah nak jumpa Nabi di Madinah. Kata Umar Al-Khattab, kalaulah wahai Abu Sufyan, kalau engkau ni tidak menaiki unta si Abbas, nescaya aku dah pancung kepala engkau, wahai Abu Sufyan. Nampak tak? So masa tu Abu Sufyan kafir harbi ke kafir zimmi? Kafir harbi. Itu Umar kata nasib baik, dia kata, wahai Abbas, berani kau bawa musuh Allah Ta'ala ni masuk ke dalam Madinah macam ni? Abbas kata, ini dia bawah perlindungan aku. Aku yang bawa dia special. Abbas kata, wahai Abu Sufyan, kau naik unta aku. Sebab kalau kau naik unta orang lain, unta kau sendiri, confirm kau kena tebas. Sebab kau naik unta aku, macam itu dia punya, apa dia, VIP lah. Ada, apa panggil? Ada suaka politik dekat situ lah. ada perlindungan. Bawa jumpa Abu Bakar As-Siddiq, dia nak minta sebenarnya Abu Sufyan datang, dia nak minta apa? Supaya Nabi jangan serang Mekah. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, aku takkan minta Nabi satu perkara yang dia telah buat keputusan padanya. Kan? Dan akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Dan Nabi suruh Abu Sufyan tunggu dekat sebelah bukit sebelum on the way nak masuk ke Mekah tu. Dan ketika itulah Abu Sufyan nampak tentera Nabi SAW yang ramai, 10,000 orang. Ketika itulah dia mengucap la ilaha illallah. Dia masuk Islam. Lagi apa lagi? Iaitu iman ini dia ada cahaya kemanisannya. Ini kita basyashatul iman. Nampak tak? Basyashatul qulub. Nampak tak? Hina tukhalitu basyashah. Basyashah tu apa? Basyah tu ialah cahaya iman tu yang dah masuk dalam hati. Basyashah ni lah menyebabkan kita nak pergi berjemaah. Basyashah ni lah menyebabkan kita nak baca Quran. Basyashah ni lah menyebabkan kita nak berzikir kepada Allah Ta'ala. Basyashah iman ni lah menyebabkan kita ni tak nak lagi dah melihat kepada maksiat-maksiat. Ni basyashatul qulub. Lepas tu kita kena sentiasa minta ke Allah Ta'ala. Kita kena latih iman kita sampai kita dapat basyashatul qalb. Nak tahu basyashatul qalb macam mana? Terlepas saf pertama, rasa remuk hati dia. Ya Allah, terlepas saf pertama. Terlepas dengar azan, tak dapat dengar azan untuk menjawab azan, terasa Allah ruginya aku. Itu basyashah. Kalau dia nak tahu dia tak ada basyashah, senang je. Apa-apa terlepas dia daripada fadail, min fadail, daripada benda-benda yang bagus.
Dia tak rasa apa-apa pun, ataupun bila terkena padanya satu maksiat, dia tak rasa apa-apa pun. Wa mal jurhu limayyitin ilamu, kata patah Arab, dan tidaklah luka itu pada orang mati memberi lagi kesan pada dia. Maksudnya hati dia dah mati. Jadi kita minta Allah SWT selamatkan kita daripada hati yang mati. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu fadli man istabra'a li dinihi, bab kelebihan orang yang menjaga agamanya. Dalil bahawa termasuk iman bukan hanya sekadar melakukan amalan sunat, amalan fardu. Termasuk agama juga ialah menjaga agama daripada terkena fitnah. Menjauhkan diri daripada fitan. Tahu fitan kan? Fitan maksudnya apa? Apa saja yang merosakkan agama itu kita panggil fitan. Kan? Dia tak suka duduk dekat tempat yang ada maksiat. Dia tak suka pergi kat tempat yang banyak maksiat. Dia tak suka pergi tempat ahli bid'ah. Dia tak nak dengar ucapan ahli bid'ah. Tak nak duduk dengan ahli bid'ah. Dia tidak merasa dirinya tu selamat daripada kesesatan. Ini bagi istabra' al-din. Istabra' maksudnya lepaskan diri daripada apa saja benda yang membahayakan agamanya. Sebab apa Nabi kata, ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Mana-mana hati yang minum, yang ambil fitan ini, pasti akan kena titik hitam. Betul kata, ayyu qalbin tashrifuha fal fitnatu tashrifuh. Mana hati yang pergi cari-cari fitan ini, hati dia pasti akan terminum dengan fitnah. Ini nasihat kita pada ikhwan sekalian. Jangan pandang enteng kepada bid'ah, jangan pandang enteng kepada maksiat. Jangan kata kita ni tak apa, aku boleh dengar semua benda, aku ada keupayaan untuk menapis. Ini ucapan yang sangat bahaya, tuan-tuan. Barakallahu fiik. Wallahi, aku tak pernah dengar, kita tak pernah dengar orang yang cakap macam ni, dia degil nak terus juga duduk dengan ahli bid'ah, melainkan dia termasuk dalam ahli bid'ah. Kalau kita buat senarai list, kita boleh buat senarai. Hari ni sekarang kita boleh senarai daripada ikhwah kita yang sahabat-sahabat kita mengaji tegar di atas sunnah, tapi dia rasa diri dia boleh apa? Boleh campur semua ahli-ahli bid'ah ni semua. Kalau dia boleh tapis, melainkan dia akan termasuk. Seperti mana hadis berkenaan dengan Dajjal tersebut. Betul dia kata, kita fihi nuktatun sauda. Bila duduk dengan ahli bid'ah, dengan ahli maksiat, kita fihi nuktatun sauda, akan titik hitam. Kan? Ayu qalbin ankaraha, mana-mana hati yang menolaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Muslim. Daripada Hudzaifah. Hadis itu panjang. Nabi SAW tanya pada sahabat dia, dia kata, man minkum sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan. Siapakah sekalian kamu yang mendengar Nabi SAW menyebut tentang fitan? Kata sahabat Nabi, nahnu ya Rasulullah, wahai Umar, nahnu ya Amirul Mu'minin, kami ya Amirul Mu'minin. Kata, la'allakum taqsuduna fitnatu ar-rajulu fi jarihi wa fi auladihi. Mungkin kamu ingat yang aku maksudkan ialah fitnah pada jiran, pada anak-anak, pada harta. Kata sahabat tadi, ya. Kata-kata orang bersama dengan Umar kata, ya wahai Amirul Mukminin. Kata, aku tak nak tahu pasal fitnah itu. Kerana fitnah yang macam ni, fitnah jiran, fitnah kawan-kawan yang buruk, apa semua ni, tukaffiruha as-salah waz-zakah was-saum wal-hajj. Akan dihapuskan oleh salat, boleh dihapuskan dengan sedekah, boleh dihapuskan dengan puasa, boleh dihapus dengan haj. Tapi yang aku nak, kata Umar Al-Khattab, al-fitnatu allati tamuju kamaujil bahr, iaitu fitnah yang datang begitu besar, iaitu goncangan iman yang begitu besar, yang menyebabkan yang macam ombak yang besar. Siapa yang kamu hafal? Tak ada siapa angkat tangan. Muzaffar kata, aku, wahai Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata, lillahi abuk, beruntung betul ayah kau ada anak macam kau. Apakah dia fitan tersebut? Dia kata. Lalu disebutkan hadis ni, innal fitana tu'radu ala qulubil ibadi kal hasiri 'udan. Sesungguhnya fitnah itu akan dilekatkan ke dalam hati manusia ini macam anyaman tikar. Satu benang dia akan dianyam. Kan, lagi kita buat tikar kan, tikar mengkuang tu kan, ambil satu.
Satu. Dan bila dah jadi apa? Kuat. Nak koyakkan pun susah. Nabi kata, ayyu qalbin ushribaha, siapa mana-mana hati yang minum fitnah ini, nukita fihi nuktatun sauda, akan ada hitam. Dan Nabi tak sebut hanya maksiat saja, termasuk bid'ah. Wa ayyu qalbin ankaraha, ini kita nak. Mana-mana hati yang tolak fitnah ni, tolak bid'ah ni, tolak benda-benda ni semua, nukita fihi nuktatun bayda, akan ada titik putih pula. Hatta sara ala qalbain, sehingga hati manusia itu dua. Yang satu bayda naqiyah mislu safa la tadurru fitnatul madamati samawati wal ard. Satu tu bentuk dia macam batu putih yang licin, tak melekat pun apa-apa kotoran. Ayat ni hati orang yang dah bila dah putih, apa saja fitnah yang melanda kat dia, semua pergi je, tak melekat pun. Tapi wal akhar, ini kita takut ni. Wal akhar aswadu murbadda, kata Nabi sallam. Satu lagi hati hitam legam, kal kuzi mujakhia, macam buntut periuk. Hitam legam, hitam betul, berjelaga. Hati macam ni, kata Nabi sallam, la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara. Allahu akbar. Hati yang macam ni dia tak kenal yang ma'ruf dah. Benda baik dah tak kenal lah. Benda sunnah dah tak kenal lah. Wala yunkiru munkara, dan benda mungkar dia dah tak ingkar lah. Lalu kata Huzaifah, dan di antara fitnah ini dengan umat Islam ada babun mughlaqun yushiku an yuksar. Ada pintu yang menutup umat ini, yang menghalang daripada fitnah ni kena kepada umat Islam. Tapi kata Huzaifah, yushiku an yuksar, pintu tu hampir-hampir saja akan runtuh. Kata Umar Al-Khattab, adakah pintu tu akan dibaiki balik? Tak. Pintu tu akan pecah, dan bila pecah, habislah fitnah akan melanda umat ini, dan habis. Semua akan terkena fitnah. Melainkan yang Allah Ta'ala rahmati saja. Dan kata Huzaifah, pintu itu ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi tak cakap kat Umar. Okay? Poin dia apa? Poin dia kata betapa kita ni istabrak, kena menjaga agama kita ni. Lepas tu salaf ni dijaga agama dia betul-betul. Satu senggat iman yang turun pun dia akan terasa pada hati dia. Okay? Dia terasa pada hati. Kita nak salafi, kena jaga. Sensitif. Sama ada sensitif pada ucapan pada saudaranya, sensitif pada iman dia, sensitif pada amal solehnya, sensitif pada ahli bid'ah, sensitif pada benda-benda ni semua. Lepas tu kita kena baca Riyadhus Salihin, kena baca tuan-tuan, barakallahu fiik. Setiap hari kena baca Riyadhus Salihin. Macam mana sensitifnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terhadap masalah iman, terhadap masalah kufur, terhadap masalah menyakitkan hati saudaranya. Ucapan yang pendek-pendek, mengenai ringkas pun para sahabat jaga betul, tak nak kecilkan hati saudaranya. Sebab dia tahu itu masalah iman. Kan? Saya pernah sekali Abu Sufyan lalu. Masa tu Salman Al-Farisi. Masa tu ada Suhaib. Ucapkan satu perkataan yang macam macam kurang respect lah pada Abu Sufyan. Abu Bakar pula yang terasa. Abu Bakar pula, dia orang Quraisy. Salman bukan orang Quraisy. Suhaib bukan orang Quraisy. Jadi Abu Bakar Siddiq cela Suhaib dengan Salman. Dengan Suhaib dengan Salman ni bekas hamba, du'afa, orang yang lemah. Kan, orang yang lemah. Bila Nabi dengar Abu Bakar cakap ucapan macam tu, dia kata, ya Abu Bakar, la'in aghdabtahum faqad aghdabta rabbak. Dengan ucapan tadi itu kau telah menyebabkan saudara kamu marah. Dan bila kamu telah menyebabkan saudara kamu yang lemah-lemah itu marah, Allah Ta'ala akan marah pada engkau. Masya Allah.
Sahabat Abu Bakar Siddiq jumpa balik Suhaib Ar-Rumi. Kata, wahai sahabatku, adakah aku telah menyebabkan kamu semua marah? Suhaib bin Salman kata, ya, wahai Abu Bakar, taklah, mana ada kami ikut cakap. Ghafarallahu lak. Moga Allah Ta'ala ampunkan kau. Ini dalil apa dia? Dalil bahawa orang yang ada sunnah ni sensitif tak? Sensitif. Dia sensitif sangat apa yang dia ucapkan. Dia gurau-gurau boleh, tapi jangan sampai terlukakan hati kawan kita. Bahkan orang yang bawah kita pun tak boleh kita cela. Tak boleh kita cela. Kan ada satu sahabat, nama dia, tiba lupa pula nama dia. Kan? Apa dia cakap? Dia kata kepada Nabi, kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ada hamba-hamba yakhununani wa yukadzibunani wa asawni wa ya'sunani, iaitu mereka ni menipu aku, mereka tu khianat pada aku, dan mereka tu semua derhaka kat aku. Fa'ashtumuhum, maka aku cela dia, aku maki dia. Wa adribuhum, dan aku pukul dia. Wa ma ra'yuka ya Rasulullah, apa pendapat kamu ya Rasulullah tentang apa yang berlaku ni? Dia kata, sesungguhnya pengkhianatan mereka, penipuan mereka, kederhakaan mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan celaan kamu kepada mereka dan pukulan kamu kepada mereka juga akan dihisap. Kalaulah celaan kamu dan pukulan kamu kepada mereka tu memang setimpal dengan apa yang mereka lakukan, maka halal akhirat nanti. Tapi kalau penderhakaan mereka, pengkhianatan mereka kepada kamu lebih, kamu pukul tu kurang daripada pengkhianatan mereka, maka itu sedekah bagi kamu di akhirat kelak. Tetapi dengar kata Nabi SAW, kalaulah celaan kamu dan pukulan kamu kepada mereka tidak setimpal lebih, maka kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ni? Ini dengan hamba yang dah ni. Lalu Nabi SAW kata sahabat dia, ya Rasulullah, tak ada jalan lain lah bagi aku ya Rasulullah, melainkan aku kena bebaskan mereka. Maka kata Nabi SAW, bagus kau buat macam tu, itu lebih selamat. Itu hamba, tuan-tuan. Dengan kawan-kawan kita sama sunnah sedikit. Bayangkan dengan anak murid kita, bayangkan dengan kawan-kawan kita, kadang-kadang kita maki-maki dia. Allah musta'an. Jadi ahli sunnah istabara'a li dinihi wa 'irdih, jaga agama dia. Qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Zakaria an Amir qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati istabara'a li dinihi wa 'irdih wa man waqa'a fi asy-syubuhati kara'in yar'a hawla al-hima يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Hadis ini juga kita dah bincang panjang lebar dalam pengajian Arba'in An-Nawawiyah. Kata Abu Nu'aim Al-Asbahani, Al-Fadl bin Dukain namanya, Al-Fadl bin Dukain, menyampaikan kepada kami, katanya Zakaria menyampaikan kepada kami daripada Amir. Amir bin apa ni? Cuba cek sikit. Amir bin apa? Amir Asy-Sya'bi. Ya, Amir Asy-Sya'bi. Amir yakni Asy-Sya'bi. Amir bin Syarahil nama dia. Asy-Sya'bi ni punyalah kuat ingatan dia kata, ma katabtu sauda al-bayda. Aku tak pernah tulis apa-apa pun yang aku dengar. Ma sami'nahu hafidnah. Apa yang aku dengar semua aku hafal. Sampai dia ni kalau pergi pasar, dia sumbat telinga dia dengan kapas. So apa, setiap takut dia terdengar benda-benda yang tak sepatutnya. Dia sangat kuat hafazannya. Dia tak pernah menulis pun. Apa yang dia dengar semua dia hafal. Sya'bi Amir bin Syarahil. Sami'tu Nu'man. An-Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi yang mulia, sahabat yang junior. An-Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi yang junior. An-Nu'man bin Bashir yaqulu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
aku mendengar Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal tu jelas dan haram tu jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Ada antara benda yang tak jelas. Antara yang halal dan haram tu adalah beberapa perkara yang tak jelas. Tapi adakah perkara yang tak jelas pada semua orang? Tak. Dia tak jelas hanya pada orang yang tak berilmu. Seperti kata la ya'lamuha kathirun minan nas. Ramai tak tahu, tapi orang berilmu tahu. Itu dalil bahawa tak ada dalam agama ni yang dia mushtabihat secara total, tak ada. Ini kaedah dalam masalah akidah yang sangat penting. Tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang tak difahami oleh seorang manusia dalam dunia. Tak ada. Yang ada ialah sebahagian orang tak faham, sebahagian orang faham. Dia mutasyabihat pada sebahagian orang, tak mutasyabihat pada orang lain yang berilmu. Sebab Allah Ta'ala takkan turunkan kitab yang tak ada langsung manusia faham. Allah Ta'ala takkan turunkan satu ayat yang tak ada manusia langsung boleh faham. Mustahil. Sebab Allah Ta'ala cela orang yang tak faham Al-Quran. Apabila yatadabbarun Al-Quran amal qulubin aqfaluha. Apakah kamu semua tak faham Al-Quran ataupun hati mereka ada kunci? Kisah habis berapa? 10. Jadi orang Arab ke 10? Baik. Nah. Jadi jangan kita terjatuh dalam perangkapnya ahli bid'ah yang katakan dia kalau mutasyabihat secara total. Tak. Yang kedua, mushtabihat bukan pada sifat Allah Ta'ala. Dengar ni. Ayat sifat bukan ayat mutasyabihat. Saya ulang ni saya ulang tuan-tuan. Banyak kali dah saya ulang tadi. Iaitu ayat sifat bukan ayat mutasyabihat. Ayat sifat ayat muhkamat. Apa dia? Maklum. Al-istiwa maklum. Diketahui. Okey. Habis tu Ustaz, bukankah ada yang kita tak tahu wal kaifu majhul? Dia mustabihat pada kaif sahaja. Itu je. Okay. Ada pun masalah fiqh. Ada yang mustabihat, ada yang tak mustabihat. Ada yang jelas, itu tafsir. Ada yang jelas, ada yang tak jelas maknanya. Baik. Dah. Famanittaqal mustabihat. Siapa yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara syubhat yang tak jelas, halal ke haram, maka dia jauhkan dulu. Istabra'a lidinihi wa irdih. Maka dia telah menjaga agamanya dan maruahnya. Wa man waqa'a fi syubhat. Siapa yang jatuh pada syubhat, waqa'a fil haram. Dalam riwayat lain, maka akan dijatuhlah dia pada perkara yang haram. Kara'in yar'a hawla al-hima. Seperti pengembala haiwan yang mengembala kambingnya sekitar dekat-dekat dengan kawasan larangan. Yushiku an yaqa'a fihi. Maka akan masuklah nanti kambing-kambing ni nanti akan ceroboh tanah orang. Dah kau pergi bawa kambing kau dekat-dekat kau pasal. Duduk jauh-jauh. Sama juga kita dekat-dekat dengan ahli bidah apa hal? Duduk jauh-jauh. Jangan duduk dekat-dekat dengan ahli bidah. Jauhkan diri daripada ahli bidah. Dan kita masuk ke ahli bidah ni ialah ahli bidah. Adapun orang awam yang jahil tu, itu lain cerita. Kan tak pergi masjid pula. Kan tak pergi masjid. Maksud tak pergi masjid? Ahli bidah semua tu. Macam lah. Ahli bidah tu macam Zamihan, Aiman Al-Akiti. Itu ahli bidah. Jadi nampak dia duduk jauh. Jangan kata nak pergi salam dia lah, ambil gambar sebelah. Ibta'idu, jauhkan daripada dia. Okay? Jadi macam ni kita kena jauhkan. Nah. Lagi tak ada segan silu untuk sebut. Tak ada masalah. Biarlah live ke tak live ke. Kalau memang betul ajak kepada bid'ah.
Ada pun orang awam, jahil. Jadi Syekh Abdul Razak kata, adakah orang yang tak faham bahasa Arab? Solat dia pun dia tak faham. Rabbi filli warhamni wajburni. Tanya pakcik, wajburni maksudnya apa? Cuba buat statistik sikit. Pergi mana-mana masjid, siapa faham maksud wajburni? Pasti ramai tak faham. Rabbi filli warhamni wajburni. Apa maksud wajburni? Jadi kita nak kata dia ahli bidah. Ya, Syekh, isbir. Ya, dia padanya ada kebidaahan. Tapi dia bukan ahlul bidah. Ahlul bidah. Baik. Jadi jangan dekat-dekat dengan ahli bidah. Man sami'ani dajjal falyan'a anhu. Siapa dengar dajjal, jauhkan diri. Fa iyyakum wa iyyahum. Kan Nabi kata Abdullah bin Umar, bila ada orang dekat Iraq ajar Qadariyah, apa kata Abdullah bin Umar? Fa iyyakum wa iyyahum. Kamu jauh daripada mereka dan mereka jauh daripada kamu. Naam. Ketahuilah semua dalam jasad ada seketul daging. Bila dia baik, maka baiklah daging tersebut. Maka kalau rosak, rosaklah. Daging itu ialah hati. Dalil bahawa semua perkara hati dulu. Okey? Kalau hati ni baik, insya-Allah. Sebab itulah ahli sunnah ialah orang yang sangat memberikan perhatian kepada hati. Berapa banyak doa kita berkenaan dengan hati? Tak? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kan? Allahumma hdi qalbi. Kan? Doa Nabi SAW. Allahumma inni Allahumma bika Allahumma bika aslam Allahumma bika aslamtu wa alayka tawakkaltu Allahumma bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa an tudhillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, kerana kamulah aku beriman, kepada kamu aku beriman, kepada kamu Islam, kepada kamu aku kembali, kepada engkau kami bertawakal, kerana engkau kami bergaduh, kami bermusuh. Ya Allah, aku minta perlindungan dengan keagunganmu. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau ya Allah, daripada engkau menyesatkan kami. Semuanya jin dan manusia itu semua mati, sedangkan engkau Tuhan yang tak mati ya Allah. Nampak doa Nabi panjang. Kan? Allah mansurni wa la tansur alaina wamkur li wa la tamkur alayya wansurni ala man bagha alayya. Kan? Wahdini wa yassir hudaya li. Allahumma ja'alni laka dhakkara, laka rahaba, laka mitwa'a, laka wa ilaika awwaha muniba. Allahumma taqabbal taubati. Kan? Allahumma taqabbal taubati waghsil haubati wasaddid lisani wahdi qalbi waslul sakhimata qalbi. Doa tu bagus, senang hafal macam Allah mansurni wa la tansur alayya. Ya Allah, bantulah aku, janganlah bantu orang untuk membinasakan aku. Wamkurli wa la tamkur alayya. Buat ya Allah, buatlah perancangan yang baik untukku, janganlah engkau membuat perancangan yang buruk atasku. Wansurni ala man bagha alayya. Bantulah ya Allah aku ke atas orang yang telah melampaui ke atasku. Wahdini, berilah hidayah kepadaku. Wa yassir hudayali, dan mudahkanlah hidayah bagiku. Allahumma ja'alni laka dhakkara. Ya Allah, jadikanlah kami sentiasa mengingatimu ya Allah. Laka rahaba, pada engkau sentiasa takut ya Allah. Laka mitwa'a, pada engkau sentiasa taat ya Allah. Wa ilaka awwaha muniba, dan kepada engkau sentiasa kembali dan sentiasa merayu untuk mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubatku. Waghsil haubati, ampunlah dosa-dosaku. Wasaddid lisani, tetapkanlah lisanku. Wahdi qalbi, bagilah hidayah kepada hatiku. Waslul sakhimata qalbi, bersihkanlah segala kotoran-kotoran. Kalau kita kumpul, boleh buatlah satu kitab. Kitab doa-doa hati Nabi SAW. Itulah Syekh Saleh bin Najib dia dikarang satu kitab, nama dia Al-Arba'in Al-Qalbiyah. 40 hadis berkaitan dengan hati. Sangat bagus. Banyak lagi doa hati. Betul tak? Banyak. Jadi kita buat kajian sikit, kumpulkan doa-doa ni, baca. Nampak hati kita rasa goyang sikit hari tu, baca doa hati. Ahli sunnah sangat memperhatikan tentang hatinya. Naam, barakallahu fiik. Yuk.
yang hati itu lah sekali bagi yang kita rasa memang hati itu sebahagian dari kita ataupun dia sekadar perumpamaan sahaja. Pertama sekali, hati dalam Islam ia hati akal. Pertama, hati dalam Islam dia hati akal. Dia bukan hati tu bukan feeling semata-mata, tak. Dia hati dan akal. Jadi kalau kita nak kata akal kita kat mana? Kan? Dari segi biologinya memanglah yang ni cerebrum, yang ni cerebellum, yang ni medulla oblongata, yang cerebrum ni mengawal pergerakan yang kita kontrol sendiri. Cerebellum ni kat belakang tempat pendengaran, apa semua. Kemudian medulla oblongata yang kontrol benda-benda yang kita tak perasan, pernafasan, apa semua, kan? Jadi betul Allah Taala kata nasiyatin kadhibatin khati'ah, nasiyah yang berdusta. Allah Taala tak kata otak yang berdusta, nasiyah. Sebab apa? Sebab bahagian depan otak kita ni cerebrum, yang sengaja nak tipu ni bahagian depan ni. Atau orang kalau dia accident, bahagian depan dia rosak, dia tak boleh fikir dengan bagus dah. Okey. Ya, Islam mengiktiraf kedudukan biologi untuk fungsi-fungsi badan, termasuklah hati. Al-kabd, hati ni, jantung. Al-qalb, bahasa Arab, ialah jantung dalam bahasa manusia. Hati limpa tu, itu bahasa Arab panggil kabad. Okey, Islam iktiraf tak hati tu tempat apa ni? Pam darah apa semua jantung. Yes. Sebab itulah Nabi kata syaitan tu berjalan dalam saluran darah. Lepas tu orang yang tak boleh kontrol, dia akan cepat marah, maka jantung dia akan pam terlebih, maka dia akan jadi high blood pressure, lepas muka dia merah. Nampak? Islam mengiktiraf masalah biologi, bahawa ada fungsi biologi. Tetapi ada juga fungsi batin dia. Fungsi batin ni tadilah, contohnya hati akal. Hati akal dia ada connection hati dengan akal. Saya tak tahu lah, saya pernah baca certain kajian, dia pernah buat satu pemindahan hati pada orang tu, jantung, dan orang tu dia ada benda-benda yang dia rasa yang sebelum ni tak pernah rasa. Dia boleh faham benda-benda yang belum tak pernah faham. Wallahu a'lam bishawab. Betul ke tak kajian tu? Tuan-tuan Google sendirilah, tanyalah AI. Sekarang dah banyak AI, pergilah kaji sendiri. Tapi yang penting dalam Quran dan hadis kata hati ialah tempat berfikir, akal. Betul, akal dengan hati sekali. Betul, Allah Ta'ala kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati yang mereka tak faham. Bukankah mereka tak ada otak yang mereka faham? Tak. Mereka ada hati tapi mereka tak faham. Faham? Dan bila kita dah baca, bila kita tengok kajian terkini, tepat apa yang Quran dengan hadis sebut. Dulu orang kata IQ. Left brain, right brain, left brain, right brain, IQ. Lepas tu tak boleh. Manusia ni kalau IQ saja tak boleh. Dia kena ada apa dia? EQ, emotional quotient pula. Kebijaksanaan emosi. Lepas tu sekarang ni apa yang baru keluar? SQ. Spiritual quotient. Itulah dia akal hati. Macam kita ni tidak boleh berfikir tanpa hati. Bukan otak semata-mata. Itulah setengah-setengah orang kata, saya ni objektif. Saya takkan apa. Cara berfikir saya, tak ada manusia objektif, Syekh. Manusia tu akan terkesan dengan hati dia, suasana dia, mana dia besarkan, apa iman dalam hati dia, apa pembesaran oleh mak ayah dia, suasana kampung dia, suasana sekolah dia, silibus yang dia belajar, apa yang dimasukkan. Itu yang membentuk cara dia berfikir. Jadi kesimpulan dia apa? Soalan jawapan panjang-panjang ni. Islam iktiraf juga, daging tu iktiraf, tapi ada juga di sebaliknya apa dia? Iaitu dia panggil al-qalb al-batini. Qalb yang spiritual dia tu. Ar-ruhi, an-nafsi. Okay? Barakallahu fiik. Naam.
Berapa dah? Ha? 9.5. Dia baca manhaj. Wallahu ta'ala alam bisawab.